Halo, apa kabar semuanya? Hari ni saya singgah ke seberang Perak. Seberang Perak ni semua orang Jawa, guys. Pada masa dulu, kawasan ni adalah kawasan pesantren. Okey, jom kita singgah ke Bagan Datuk. Bagan Datuk ni kalau anda nak tahu adalah Indonesia. Kawasan ni penuh dengan Jawa Ponorogo. Jawa Ponorogo ni Jawa sekolah pondok. Mungkin mereka hijrah kat sini masa zaman Belanda dulu. Di Malaysia ni banyak orang tak tahu ya. Okey geng, nama jambatan ni Jambatan Bagan Datuk. Saya dengar cerita kawasan ni tak lama lagi akan jadi Sepang. Dekat sini majoriti orang sini rajin-rajin tanam serai. Kalau duduk sini makan tak payah risau. Bagan Datuk ni Jawa Ponorogo. Jawa Ponorogo ni lagi tinggi ya. Dia punya sekolah agama dia bertingkat-tingkat masa di Jawa Timur. Lebih kurang macam Kelantan lah pondoknya. Kalau anda datang ke Bagan Datuk ni, memang orang sini semuanya macam tok guru lah. Okey geng, masyarakat Jawa dekat sini majoriti ya. Cina pun banyak juga. Melayu tak banyak lah, dalam 1%. Ni pekan Bagan Datuk. Semua orang Jawa geng. Dekat sini diberi bahasa Jawa macam dekat Indonesia. Okey geng, orang Jawa ni dia niaga geng. Dengan kebun. Kalau hari Minggu dekat Bagan Datuk ni, kebanyakan yang datang Jawa daripada Sabak Bernam. Tak lama lagi saya dengar cerita ada seorang bilioner nak beli kawasan ni. Sebab dekat sini kebanyakan tanah adalah tanah milik Getri. Kebanyakan orang Cina kat sini adalah Cina Medan ya. Jawa Ponorogo pesantren ni boleh dikatakan berjaya jugalah. Dia buat satu bandar Jawa dekat Bagan Datuk ni. Ini masjid, nama dia Mbah Datuk Zahid Hamidi punya bapak lah, atau maknya nama masjid ni. Yang paling popular sekarang kat sini Zahid Hamidi lah. Tempat ni baru maju geng dalam 10 tahun. Dia maju selepas Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri zaman Najib Tun Razak. Dah lama geng. Ni kawasan masjid geng. Tempat ni kecil saja tapi masjid dia besar. Dulu masjid lama dia dekat tepi tu je. Tak lama lagi Getri mungkin jual lah tempat ni. Sebab saya dengar mereka nak buat airport ni. Sebab pada masa depan Perak dia nak berdagang sendirilah. Dia tak nak pakai lagi Kuala Lumpur atau Malaysia. Sawit dekat sini memang banyak geng. Kerja semua endon geng. Tu endon dah tu. Orang sini muka pun macam orang Indonesia geng. Sama je. Kalau anda pergi Indonesia, Jakarta, muka dengan orang sini sama je. Orang sini juga saya rasa dah tak tanam kelapa ni. Ni tanah-tanah perumahan. Pisang ada. Semua ada geng. Cina pun banyak duduk sini. Kebanyakan penduduk sini cikgu geng. Orang sini boleh dikatakan kaya-kaya jugalah. Dalam bank duit kepuk-kepuk geng. Banding dengan orang Johor ke, orang Melaka ke, orang Negeri Sembilan, orang Jawa sini memang kaya geng. Rumah kecil tapi tanah dia jalan 3 hari tak habis. Ini pokok-pokok zaman dulu lah.
saya menantikan MB ya, ataupun Perdana Menteri ya, yang akan dilantik pada tahun depan ya, untuk merancang Bagan Datuk ni. Sebab Perak perlukan kawasan macam Venice ni. Dia ada teluk ya. Kemungkinan mereka akan jadikan tempat ni pelabuhan ya, sebab muara dia besar. Asyik sangat dia jauh, bagi maju, bagilah maju sikit balik. Sampah ni. Ni jalan nak ke hutan melintang, geng. Ni Endon lah, Endon. Memang Endon dia kerja lah. Buang sini je. Anak haram betul. Okey, geng. Saya nak ke hutan melintang. Saya sebenarnya datang sini tengok tanah tadi, tapi tak mampu lagi, geng. Mahal. Dah lah tanahnya banjir. Okey, tempat ni pada masa datang belilah. Tapi Cina dah beli ya. Okey, jumpa lagi, bye.